Pedas-pedas, nak pedas tuang macam ni je, Dik. Ambil kau. Bang. Ya, saya. Abang jual apa ni, bang? Saya jual nasi ayam kelepot, Dik. Nasi klepot tu apa? Kamu ni budak Gen Z ke? Nasi ayam kelepot pun tak tahu? Saya budak Gen Z, bang. Ya Allah, patutlah tak tahu. Boleh tak abang tunjuk kat saya cara nak masak nasi ayam klepot dengan makan di sekali? Nak masak dengan makan? Boleh? Jom, let's go. First sekali, kita akan masak menggunakan beras ya. Beras ni yang dah dibasuh. Nampak? Yang dah dibasuh, kita masuk daripada beras. Lepas tu kita pakai sup. Nampak tu ayam dia. Kita pakai sup kaki ayam. Nampak? Sup kaki ayam ada daun bawang, ada halia, tulang ayam. Cantik tak? Alright, so kita masukkan sup ayam. Bismillah. Lepas tu kita akan masak selama 5 minit. Alright, lepas tu bila dah mendidih macam ni, kita dah boleh letak ayam tak? Ayam kita masuk. Masak lagi. So masak lagi dalam 3 minit. Okay? So dah bunyi. So let's go. Bismillah. Wah, nampak? Ayam dia dah masak cantik. Tapi kita nak kena tunggu betul-betul kering dulu. Nasi dengan ayam kena kering ya. Kita restkan dia 3 minit. Okay, so dah bunyi. Lagi 2 minit. Okay, bismillah. Kita tengok. Cantik tak cantik? Wah, nampak nasi dia dah kering. Cantik. So kita dah boleh angkat. Okay, so sekarang kita nak letaklah dia punya sos semua. Okay? Bismillah. Okay. So, kita akan letak minyak bijan. First kali kita nak letak minyak bijan. So, minyak bijan ni kita pakai brand ni. Dia namanya halal. Brand ni bukan brand murah ya. Minyak bijan. Minyak garlic. Ni kita cair tau. Kicap rasa kita buat sendiri ni. Tu. Lepas tu kita letak sikit kicap. Tak, sosis ni sosis ayam ya. Jangan risau. Kita menggunakan barang-barang halal ya. Tak ada pork ya. Kalau korang guna Cina punya, dia orang guna pork lah. Kita guna ayam ya. Sosis ayam. Okey. Kita letak daun bawang. Okey. So kalau untuk yang special kita ada ikan masin lah. Kamu makan ikan masin tak? Budak Gen Z ni bukan tahu. Makan. Sure. Okey. So kita kena letak ikan masin lah untuk special ya. Yang special ada ikan masin. Okey. So letak ikan masin. Okey. So siap. Dah siap dah, bang? Siap dah. So inilah dia nasi ayam kelepot. Bang, macam mana nak makan ni? Boleh tak ajar saya? Oh, tak kerti tak? Tak kerti, bang. Okey, jom. Let's go. Okey, so ini cara-cara nak makan dia. Saya nak tunjuk sikit. Okey, bismillah. Kita buka.